Apa hukum jual deriang pakai timbang dengan kulit atau buah lain yang biasa ditimbang dengan takar? Kalau ayam pula biasa ditimbang dengan kepala, lepas tu kepala pula dia buang. Jawabnya balik kepada uruf belaka. Kalau uruf masyarakat telah menerima deriang itu dengan ditimbang, maka harus kita jual beli dengan ditimbang. Cuma yang haram jangan menipu pada timbangan. Nak barang kurang dia pakai cukup. Tak sampai cukup kilo dia kira sekilo. Deriang tak sampai sekilo kira sekilo. Hak tu haram. Nampak? Kemudian pula, jikalau maknanya kita buka tengok isinya tak molek, maka wajib tukang jual menerima balik buah tersebut. Kerana barang dalang. Barang dalang, nak kalau molek rugi tak tukang jual? Tak rugi, pasal tukang jual ikut harga timbang. Dah kalau tukang beli rugi tak? Barang molek dia jual RM10 sekilo, tak tahu isi molek ke tak tukang jual. Tiba-tiba isi molek, rugi tak tukang jual? Tukang beli tak juga. Dah kalau isi tak molek, tukang jual rugi tak? Tukang beli tu tak benar dalam Islam. Faham? Jadi boleh pulang balik. Yang tak boleh pulang balik, isi waktu beg luar bola Tupperware. Tengok molek dah, cek. Nak dia balik rumah dia kata tak molek pula. Tu tak boleh tukar. Faham? Jaga-jaga baik. Lepas tu jual ayam pula timbang kepala-kepala. Nak, lepas tu bila dah tengok tu nak wik orang kerak kepala. Dah tuang dia nak tak kepala? Orang hak beli nak tak? Ke singgang kepala? Nak tak? Nak boh. Lepas tu hak tukang timbang dia kita tak boh, kita nak tubuh saja tak? Hak tukang jual tengok tujuan. Sebab apa dia tak kerak kepala? Masa dia timbang. Lepas timbang apa dia kerak kepala? Mesti jawab. Tujuan dia? Ayam tu ayam sembelih. Dan ayam sembelih boleh kerak masa belum nak timbang. Ayam seekor dia pun ambil pegang nampak kepala kas sembelih pak kerak dulu baru timbang. Atau timbang kepala tapi tolak harga kepala. Boleh tak? Tapi dia timbang dengan kepala benda tujuan. Kalau tujuan ni supaya berat tu dapat lebih sikit atas kepala tadi, untunglah dia, maka haram. Faham ke? Nah, lepas tu kita pun tak setuju. Tak setuju, kita kena kerak kepala dulu baru timbang. Lepas tu kita pergi beli kak, boleh kau peling tak? Tak boleh kau peling dah. Pasal apa kita pergi beli? Faham tak? Kalau kita nak dia timbang tak ada kepala, kena khabar. Ayam seekor tapi timbang kerak kepala dulu baru timbang ni. Faham tak? Jadi awak tukang jual pun tak ambil kerak kepala. Kalau kerak kepala dulu rugi. Nampak dia nak nipu situ. Betul tak? Dah. Bila gitu sah ada tak berlaku jual beli? Tak ada. Kedai lain pula. Di kedai lain tak ambil kerak kepala juga. Beli ayam sendiri senang meleh.